sujud sahwi. Untuk ni sembahyang seorang diri ke sembahyang ikut imam? Seorang diri. Kalau sembahyang seorang diri, selepas kita selepas kita baca zikir innaka hamidum majid, contoh dah bagi zikir apa-apa dah, lepas tu habis, kalau sembahyang wajib kita niat untuk sujud sahwi. Macam tadi ajar tu tanya lain masalah. Kalau kita dah imam dah bagi salam tadi kan, baru kita sujud sahwi kan. Ni tak, ini kita sembahyang seorang diri. Kalau sembahyang seorang diri, sebelum kita bagi salam kita sujud sahwi, niat aku nak sujud sahwi. Niat terlintas dalam hati, aku nak sujud sahwi. Dah. Bukan saja aku niat sujud sahwi kerana Allah Taala tak sebut itu, dia terlintasnya. Dah terlintas dalam hati, kita terus sujud sahwi. Ya, kalau kita nak masbuk rakaat, ketinggalan dengan imam, perkara yang afdal bagi kita buat tu selepas imam memberi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bangun. Itu dapat pahala afdal. Ni kadang-kadang orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum bangun dah. Begitu juga orang bagi salam pun. Kalau imam bagi salam, kita nak bagi salam waktu bila? Yang afdalnya selepas imam memberi salam yang kedua. Rugi kita. Tunggu sekejap dia nak pergi mana? Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Bila imam bawa salam kedua, asal kita cepat-cepat assalam. Jangan gitu, tunggu habis selesai salam kedua imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita beri salam. Assalam. Lambat pun tak apa, Ustaz, saya tahiyat tak ada lagi ke Ustaz? Saya dah baca benda sunat ni. Lambat bagi salam tak apa, tidak mengapa. Sebab apa? Sebab itu duduk kita tu duduk tahiyat akhir dah. Jadi kalau kita memanjangkan bacaan sunat, walaupun tu imam tu Allahumma ajurna minan nar, kita pun bagi salam. Tak apa. Sah sembahyang kita. Ni banyak orang tanya ni. Ramai orang tanya soalan ni. Tak apalah, saya dapat soalan, saya jawab balik. Saya bagi tahu dah. Tu banyak kadang-kadang, Ustaz, saya bagi salam lambat lah Ustaz. Sebab nak habiskan tahiyat, kadang imam cepat. Lepas tu saya baca perkara sunat lagi Ustaz. Sah tak sembahyang kan? Imam dah bagi salam lama dah. Imam tengah baca, Allahumma ajirna minan nar, jauh dah. Baru nak baca, saya baru bagi salam. Sah sembahyang kita. Sebab apa? Sebab duduk kita tu duduk tahiyat akhir. Kalau kita lama pun kerana sebab kita membaca tahiyat dan juga zikir tahiyat tadi tu, maka disunatkan. Kalau terlupa sujud sahwi, maka tidak sah sembahyang, batal sembahyang kita. Kalau lupa niat. Kalau terlupa, kalau kita kata kita teringat tu waktu bila? Teringat waktu dah sujud kan, tu dah habis sembahyang, awak ingat? Terlupa niat. Kalau terlupa niat, kita kata lepas dah habis sembahyang, Allah lupa nak niat Kalau kita sembahyang seorang diri, kita dah maklum dah, mengerjakan tu adalah sunat. Tapi niat tu wajib. Niat tu wajib. Kalau dia tak niat, membatalkan sembahyang dia. Waktu dia main tu batalkan sembahyang. Sebab perkara tu dia kena wajib niat. Walaupun perbuatan tu sunat, tapi niat tu wajib. Nampak tu bahaya tu. Kalau kita tak tahu. Ramai yang ingat kalau sujud sahwi tak kena niat. Kena niat. Tak kena niat. Ada sebut. Boleh batal sembahyang kita. Macam imam. Bagi makmum pula ya. Tak buat soalan lepas sesi. Ya, ada orang mohon lepas soalan jangan lepas habis sesi nanti lepas tu lah, lepas bersebelahan saya soalan, banyak sangat soalan nama kitab tak bergerak, nama kitab tak habis dah. Tengok nanti saya kira jawab Baik. Masalah yang kelima. Orang muafiq yang syak sesudah ia rokok
sedangkan imam belum lagi rokok. Dia syak. Aku dah dia syak sesudah dia dah rokok dulu. Dia rokok dulu daripada imam. Boleh ke Ustaz? Boleh ke? Kalau dia rokok sebelum daripada imam rokok, hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab dia melebihi satu rukun fi'li. Kalau makmum melebihi imam 2 rukun fi'li, haram lagi pula, batal sembahyang. Satu rukun fi'li tak batal, tapi makruh. Jadi cerita ni masih sah sembahyang lagi ni. Cuma dia rokok dulu. Tengok dia kata, orang yang muafiq yang syak sesudah ia rokok, sedangkan imam belum lagi rokok, iaitu syak adakah ia sudah membaca Al-Fatihah ataupun belum. Ini pun syak, aku dah baca-baca ke belum ni? Itu syak. Jawabnya apa? Hukumnya wajib ia kembali qiyam. Wajib dia kena kembali berdiri balik dan membaca Al-Fatihah. Kena baca Fatihah balik sebab dia syak. Dan ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Apa dimaafkan? Maksudnya apa? Kalau dia bangun balik, bangun, tiba-tiba imam pun rokok pula. Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam rokok dah. Tidak mengapa kalau kita ketinggalan daripada imam itu 3 rukun panjang, tak mengapa, dimaafkan. Contoh apa? Contoh imam rokok, baru masuk 1 rukun panjang, kita baca Fatihah. Sami'allahu man hamidah, kita masih lagi baca Fatihah. Jadi rukun panjang yang 3 rukun panjang, dekat mana 3 rukun panjang dulu kita beritahu? Apa tadi mula? Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Itu 3 rukun panjang dia panggil. Rukuk, sujud pertama, sujud kedua, itu dipanggil rukun panjang. Baik, kalau kita imam rokok, kita masih lagi baca Fatihah, baru 1 rukun panjang. Kemudian imam berpindah kepada i'tidal, tak panggil rukun panjang, dipanggil rukun pendek. Rukun pendek tak dikira dalam sembahyang. Kemudian kita masih lagi baca-baca, imam sujud pertama, baru masuk 2 rukun panjang, kita masih lagi baca, dimaafkan. Tak apa, lambat tak apa, syarat kata lambat tetapi dimaafkan. Imam duduk atau duduk sujud, kita masih lagi baca Fatihah, dimaafkan. Sebab duduk atau duduk sujud dia panggil rukun pendek. Imam sujud kedua, baru masuk 3 rukun panjang, kita pun baru habis baca Fatihah, elok kita rokok. Bila kita rokok imam dah sujud kedua, kita sudah dapat rakaat bersama dengan imam. Walaupun kita lambat sekalipun tidak mengapa, sebab dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Nampak lagi itu dimaafkan, tak mengapa. Kalau lambat pun tak apa. Itu maksudnya faham lagi ya. Itu kita kena ikut aturan sembahyang lah. Bila imam dah sujud kedua, kita baru rokok, lepas tu imam pun bangun macam biasa, kita macam biasa tak? Tidak lambat pun tak apa, sebab kita dimaafkan, dah dapat rakaat dah. Tidak kena sujud pertama, walaupun Ustaz saya dah lambat dengan imam, tak apa, nanti imam pergi diri, kita tunggu imam, kita pergi tu, kita ikut imam, follow je peraturan itu tu, peraturan sembahyang, jangan kita langkah. Bukan kata imam dah sujud kedua dah, kita bawa nak rokok, kita terus ikut imam sujud dua. Tak boleh. Kena ikut aturan sembahyang. Kena ikut aturan sembahyang. Baik, tengok lagi. Masalah keenam, orang muafiq yang tertinggal membaca Al-Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah. Tiba-tiba imamnya rokok sebelum dia sempat menghabiskan baca Al-Fatihah. Ni orang muafiq ni. Kita tak salahkan dia. Contoh solat sir. Solat sir. Solat sir ni apa salah apa? Solat kita sembahyang zuhur ataupun asar bersama dengan imam. Kita katakan Allahu Akbar. Kita macam doa iftitah. Memang kita sunat sibuk baca solat iftitah. Sekali dengan imam kita muafiq kan.
Habis elok, wa ana minal muslimin. Kita baca A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, imam rokok kita baru nak baca Fatihah bismillah. Kacau tak iman. Macam mana nak buat? Wajib kita sempurnakan baca Fatihah kita juga. Sebab dikatakan kita makmum yang muafiq. Sebab masa kita daripada kita selepas takbiratul ihram sampailah kita baca bismillahirrahmanirrahim tu, masa tu memungkinkan kita untuk membaca Fatihah walaupun kita tak doa iftitah. Sempat nak baca, tapi dengan sebab kita baca perkara sunat tu, maka imam tu dia terus rokok. Boleh jadi imam tu ambil Fatihah saja. Boleh jadi. Kita tak tilik pada imam lah. Masalah imam dia tak meraihkan masalah apa berjemaah tu, itu nombor 2. Kita makmum ni, kita dah tahu status kita ni, maka kita kena ingat. Kita ni, status kita ni, kita kena ingat. Kita ni makmum yang muafiq. Lagi pula kita baca doa iftitah. Maka dikatakan dimaafkan ketinggalan 3 rukuk yang panjang daripada imam. Tak ada masalah apa. Jangan ingat, tak apalah, betul rokok lah. Aku baru baca bismillah, baru start. Lambat lagi nak ambil ni. Bukan masalah lambat tak lambat. Kita orang muafiq, wajib kena sempurnakan Fatihah kita sampai habis. Tak boleh kita tunggu kata tak apalah, imam tangguh baca Fatihah aku lah, aku turun ikut rokok, ikut imam. Dia tak boleh, kita nak rokok turun tak boleh. Sebab kita bukan makmum yang masbuk. Kalau makmum masbuk lain. Makmum masbuk kita datang-datang, kita tak dengar apa imam takbiratul ihram. Kita datang, Allahu Akbar, kita turun baca Fatihah. Tak sunat kita baca doa iftitah. Sebab kita tahu dah kita dah lambat dah. Ni dah kita dalam permulaan sembahyang. Tiba-tiba imam rokok dah. Boleh jadi imam tu baca cepat ke? Boleh jadi doa iftitah tak baca ke, surah tak baca ke? Tu. Nampak lagi terbaik tengok. Dia kata orang muafiq yang tertinggal membaca Al-Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah, tiba-tiba imam yang rokok sebelum dia sempat menghabiskan baca Al-Fatihah. Sama ada dia telah membaca sebahagian pada ayat-ayat Al-Fatihah ataupun belum sempat membacanya. Walaupun sedikit pun, walaupun dia baca sikit lah. Hukumnya wajib ia membaca Al-Fatihah. Kena baca Fatihah juga. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun. 3 rukun di sini 3 rukun panjang. Kena tulis situ 3 rukun panjang daripada imamnya. Wajib. Wajib. Masalah ketujuh, orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya. Saktah. Yakni belum memperhatikan bacaan Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat, dan bercadang untuk membaca Al-Fatihah apabila imam baca surah nanti. Yalah, kita maklum, kita ni sebagai makmum, kalau kita dalam solat jahar subuh, maghrib ataupun isyak, pada ketika imam sedang baca Fatihah, sunat kita mendengar. Kita tak sunat lagi baca Fatihah dulu. Selepas imam habis saktah. Saktah ni apa? Bukan saktah dalam tajwid tu. Berhenti, diam sekejap. Bukan sekadar nafas. Sekadar nafas tu itu yang tajwid. Maksudnya diam sekejap. Sekira-kira imam habis saktah tu, baru kita baca Fatihah. Contoh saktah macam mana? Contoh imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu saktah. Amin. Lepas amin tu imam saktah. Bila imam saktah tu, baru kita start mula baca Fatihah. Tengok. Baik, bila imam dah saktah, tiba-tiba tengok apa jadi. Bila kena orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya, yakni belum memperhatikan baca Al-Fatihah imam untuk mendapatkan sunat, dan bercadang membaca Al-Fatihah apabila imam baca surah nanti. Tetapi apa yang berlaku? Imam apabila ia selesai membaca Al-Fatihah, terus rokok tanpa membaca mana-mana surah. Allah, imam memang gimana gaduh ni.
Terus rokok. Aku baru nak baca Fatihah. Satu. Makmum berkenaan dengan itu, makmum berkenaan tidak sempat membaca Fatihah, tak sempat lah. Hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam, dan wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah. Kena baca Fatihah juga, tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu. Kena baca Fatihah juga. Dia tak boleh tunggu dah. Jangan kita tak tunggulah. Tak. Sebab tu kita habis tu Ustaz. Ataupun satu lagi, imam baca surah pendek. Boleh berlaku. Jarang imam tak ada surah. Lepas habis baca waladhdallin amin, imam sakta sekejap sangat. Sedangkan dalam kitab sebut sunat bagi imam sakta panjang sedikit, mana diam lama sedikit, supaya makmum dapat menghabiskan baca Fatihah secara pertengahan. Nampak? Lepas tu kadang-kadang kalau kita pergi masjid, biasa pergi masjid, imam atau dia tu pandai tak pandai dia jadi imam, lepas habis dia baca Fatihah tu, dia tunggu sekejap. Dia tunggu sekejap tu membolehkan makmum tu dapat menghabiskan baca Fatihah secara pertengahan. Sebab apa? Bila imam dah habis baca Fatihah, bila makmum dah habis Fatihah, baru sunat bagi makmum tu mendengar imam baca surah. Ni dah imam baca surah, makmum tengah baca Fatihah, macam mana nak dengar? Macam mana dapat pahala kita tu? Macam mana kita nak dapat pahala sunat kita untuk mendengar imam membaca surah, sedangkan kita pun tengah baca Fatihah? Ni banyak berlaku ni. Lepas tu dia imam, dia kena ada kepandaian, kebijaksanaan. Maksud kebijaksanaan, kena belajar. Dia kena buat satu kursus. Banyak tengok masjid-masjid, kita tak mahu sebutlah masjid-masjid mana, tapi dia kata banyak sangat. Yang masjid yang kata imam yang tahu tu pun sedikit sangat, tak banyak. Pada solat isyak, nak pergi mana, gaduh pergi mana. Kalau maghrib tu tak apalah, sikit-sikit. Kita kata kalau isyak tu, subuh, kita maklum dah. Isyak tu bagilah peluang makmum tu baca Fatihah habis tu. Nak pergi mana kita imam? Tu. Dia tidak meraihkan, walaupun kata perkara tu sunat, tetapi dengan sebab nak jadi imam ni kena faham fakih, dia kena faham dalam bab ibadat. Bukan nak kita nak pandai bab berlagu saja, suara tidak. Tu nampak lagi sebab tu lah kita nak dapat pahala sunat juga bagi makmum ni. Sunat kita mendengar imam membaca surah selepas daripada kita membaca Fatihah. Tu banyak lagu tu saktah ni berdiam sekejap. Dalam semaya ni saktah bagi dalam rakaat dia ada 4 saktah. Dah sebut saktah ni kena sebut sikit lah. Yang pertama iaitu apabila imam habis baca doa iftitah, sunat saktah sekejap. Wa ana minal muslimin. Lepas tu saktah satu. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, waladhdallin. Berhenti sekejap tu kan? Itu saktah namanya. Itu dua. Sebelum imam sebut amin, sunat saktah. Kita pun sunat. Bukan waladhdallin amin. Tak ada saktah tu. Dia ikut imam Mekah. Berasa nak ikut imam Mekah. Waladhdallin amin. Tak ada saktah ni. Sunat je Ustaz, ya sunat je. Tapi sunat je pun nak pahala tak? Kita semayang ni nak kena jaga adab semayang jemaah. Adab semayang jemaah tu iaitu menjaga perkara sunat dan menjaga perkara yang wajib. Itu tujuan kita semayang jemaah. Kalau kita langgar sunat pun kita tak buat, apa faedahnya kita semayang? Dua dah tu. Kemudian waladhdallin. Itu dua kan? Amin. Lepas amin tu sunat saktah 3. Tu 3 dah. Lepas tu sebelum nak baca surah tu amin tadi kan? Tu 3. Satu lagi mana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Diam sekejap. Itu pun sunat saktah juga. Jadi ada 4 semua.
4 tempat. 4 tempat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Tidak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Allahu Akbar. Oh, kena ikut Imam Mekah tu. Dia mazhab lain, kita mazhab Syafi'i. Sunat kita sabta. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Allahu Akbar. Kan ada sabta sekejap tu, berhenti sekejap tu ada. Ni tu sama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Allahu Akbar. Nak mana ni? Aduh tak imam ni. Tu sunat serta, bukan wajib, sunat. Tapi dapat apa pahala kita sunat serta tu. 4 tempat. Sebelum kita baca Fatihah, lepas tu selepas kita sebut waladhdallin, lepas tu sebelum baca surah, lepas baca amin 3, kemudian sebelum kita nak rokok. Sebelum kita nak rokok. Jadi 4 semuanya. Dapat pahala. Tiap-tiap rakaat begitulah. Nampak ke? Okey, baik. Itu sakta. Masalah ke-8, orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya. Dia tunggu saktah imam untuk mendapatkan sunat. Yalah, nak dapatkan sunat kan. Dan bercadang akan membaca surah Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Al-Fatihah, dibaca surah yang pendek. Allah, baca surah pendek pula dah. Menyebabkan makmum tidak sempat menyempurnakan baca Fatihahnya. Sedangkan imam sudah rokok atau sujud. Jawabnya, hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Contoh imam sebab kita dah imam dah habis dah waladhdallin amin, imam saktah sikit sangat, sekejap sangat imam saktah, tak sampai 5 second, kita pun tak habis lagi baca Fatihah, baru baca Fatihah sekerat. Saktah tu saktah tapi tak lama. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, dah cepatlah. Inna a'tainakal kautsar. Oh, pendek deh. Kita baru nak baca Ar-Rahmanir-Rahim. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lepas tu tak ada saktah lah. Allahu Akbar. Wih, itu imam. Saktah habis, dia langgar habis dah. Lampu trafik pun langgar habis dah. Di situ pun kata ulama, wajib juga makmum tu menghabiskan baca Fatihah juga. Walaupun Ustaz, saya tengah baca ni sampai Ar-Rahmanir-Rahim je, sampai setakat Maliki Yaumiddin, dah imam rukuk dah. Macam mana Ustaz? Wajib kena sempurnakan Fatihah juga, sebab kita tu makmum yang muafiq, tak apa. Walaupun ketinggalan 3 rukun pun tak apa. Sebab itu dia bagi kelonggaran bagi makmum tadi, dimaafkan. Tidak mengapa kalau terlambat sekalipun. Nampak ke? Jangan ikut rentak imam. Oh, imam baca cepat juga. Inna tu bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Dia punya speed lagi mana nampak ke? Baik. Habis. Tu masalah 8 dah habis dah. Masalah khilaf. Ni khilaf. Bila sebut khilaf di sini ni antara Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga khilaf di antara Imam Ramli, 2 ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i kita. 2 imam ni ada 2 ulama yang mutaakhirin, ulama yang dikatakan ulama yang kesudahan di dalam mazhab Syafi'i kita, ulama yang pengakhiran ulama dalam mazhab Syafi'i kita, yang kita berpegangkan pada mereka itu ialah Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami, 2 imam. Tengok dia kata masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muafiq adalah seperti berikut. Ni ulama menetapkan dah. Apa dia? Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin. Pertama, seorang muafiq sembahyang berjamaah bersama imamnya.
Tiba-tiba ia tertidur di tasyahud awal. Letih sangat, letih berdoa panggil. Tidur letih sangat. Tapi tidur tadi tu di tempat tasyahud awal tu dengan tetap papan punggungnya di tempat duduk. Duduk itu je tetap, kita duduk tasyahud awal kan. Mana ada orang tidur macam ni? Mana ada kursi itu? Tak ada, duduk tasyahud awal di situ je. Duduk sini papan punggung tutup tetap tak batal sembahyang. Dia terus tidur. Dah atas menit betul dia terus tidur. Lama Ustaz, tak lama sangat dengar macam terus tidur macam lama kan. Sehingga semasa imamnya turun rokok atau berada di akhir qiyam, baru dia terjaga dari tidurnya. Macam mana contoh gini, dia tidur tu imam dah bangun dia tak sedar dah. Lepas tu dia dengar Allahu Akbar. Dia pun terjaga. Imam dah takbir dah. Dia pun cepat-cepat bangun lah. Tengok-tengok bangun. Elok-elok bangun tu rupanya imam pergi rokok. Dia ingat imam nak bangun. Yalah dia pada tertidur kan. Terus tidur tadi. Bukan lama sangat pun, 2-3 minit tu sedar, orang kata terlelap sekejap. Bukan tidur sungguh bukan orang panggil terlelap sekejap. Tidur lah, kalau orang Kelantan dia panggil kalau tidur sungguh macam jenera tu tidur sungguh. Dia tak jenera pun dia bukan tidur sungguh, dia orang panggil terlelap. Bukan lena. Kalau orang kata lena tidur sungguh. Orang Kelantan ke jenera bukan itu, tapi dia terlelap. Bila dia dengar Allah Akbar, dia pun terus bangun. Tengok-tengok rupanya imam takbir tu untuk rokok. Ataupun dia bangun tu dia tersedar imam nak rokok dah. Apa jawapannya? Dia kata sehingga semasa imam yang turun rokok atau berada di akhir qiyam, baru dia terjaga dari tidurnya. Hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Ada khilaf ulama. Mana satu nak ikut tengok. Pendapat Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muafiq juga. Imam Ramli kata kita tu jadi makmum muafiq juga. Baik. Kalau jadi makmum muafiq kena buat apa? Wajib kena baca Fatihah sampai habis. Tak apa, walaupun imam rokok tak apa. Kita jadi makmum muafiq juga. Itu pendapat Imam Ramli. Dia kata, dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tetapi Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang yang masbuk. Dia kata maka hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tak boleh, dia kata. Habis itu bahkan ia membaca surah Al-Fatihah sekadar yang dapat. Kalau dia berdiri tu elok imam tak turun lagi pun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu tak boleh kita habiskan. Dia kata kita jadi hukum makmum yang masbuk. Tengok. Dan wajib terusnya mengikut imam yang rokok. Jika ia rokok sempat memberi tamakninah sebelum imamnya bangkit, dapatlah rakaat itu. Macam mana? Jadi dia bila dia rakaat, dia dah berdiri tadi kan. Elok imam rokoknya, dia pun dapat rokok bersama dengan imam dan dapat tamakninah bersama dengan imam. Dapat tamakninah. Bila dia dapat tamakninah, apa maksud tamakninah dulu saya tahu? Mesti kita dapat tetap bersama dengan imam di dalam rokok tu lebih kurang 2 second. Kena ada 2 second. Kalau tak dapat 2 second bersama dengan imam pada ketika rokok, maka dikatakan kita tak dapat rakaat. Kalau berselisih pun tak dapat. Kita nak rokok ni, imam dah bangun, itu tak dapat rakaat dah. Ataupun kita dapat rakaat sekejap, tak sampai 2 second, pok, imam naik dah, pun tak dapat rakaat juga. Nampak kan? Jadi masa tu kita nak ambil, ini ada khilaf ulama, jadi boleh kita pilih. Nak ambil Imam Ramli pun boleh, nak ambil Imam Ibn Hajar pun boleh, tak pun. Sebab dia ada khilaf dua ni. Cuma kita kena tahu, kalau aku nak ikut Imam Ramli, aku jadi makmum muafiq. Kalau kita nak pahala lebih, kita jadi ikut Imam Ramli lah. Sebab dapat cepat sampai habis, dimaafkan ketinggalan.
Kalau jenis kawan tu mengantuk, pakai yang mahbub lah, memang tak larat nak baca dah. Contoh jadi ikut Imam Ibn Hajar. Kalau kita memang segar lagi, memang sihat, tak mengantuk, baca lah, jadilah ikut Imam Romli, dapat pahala lebih. Walaupun ada khilaf pun hebat, boleh pergi. Tapi ni syarat apa? Bagi mereka yang tertidur di dalam tasyahud awal, letih sangat, tapi kalau biasa jarang berlaku, kalau kita kalau ikut imam jarang lah. Tapi tak tahulah kalau berlaku juga, mungkin waktu isyak tu bawa balik musafir tu pergi sembahyang Jumaat, boleh jadi mengantuk letih. Tu sebab orang tanya tak batal sembahyang ke Ustaz, dia tertidur tu? Tak, sebab papan punggung dia tetap tak batal sembahyang. Baik. Kalau katakan dalam kes yang kita syakkan macam dia pakai apa dia tak tinggal. So kita buat sampai dalam tinggal sampai 3 rukun kan. Lepas tu kita naikkan rakaat yang kedua macam masa tu dia Fatihah kan tak habis, dia tak sempat nak. So maknanya rakaat 2, 3 maknanya kita kira masuk atau kira nampak maghrib. Okey, masalah ni lain pula. Dia bukan tidur. Masalah ni masalah pertama tadi. Macam mana? Jadi pada asalnya kita makmum yang muafiq rakaat pertama tadi, betul tak? Sebab bila imam sujud kedua kita baru nak rukuk, betul tak? Okey. Bila imam dah bangun, kita dapat rakaat dah. Kita i'tidal, kita sujud pertama, kita duduk duduk sujud kedua. Elok kita bangun je. Imam dah habis dah baca Fatihah, tengah baca surah. Tengah baca huruf katakan tengah baca sikit-sikit lah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Tak imam rukuk nak habiskan macam mana? Kata ulama dia jadi makmum yang masbuk. Sebab apa? Sebab masa ketika dia berdiri sampailah imam sebelum imam rukuk tu, masa tu tak cukup untuk dia menghabiskan baca Fatihah. Bila tak cukup masa, maka jadi makmum yang masbuk pula. Nampak tak? Dia berbeza tiap-tiap rakaat ni. Kadang-kadang rakaat pertama muafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga muafiq balik, keempat masbuk balik. Kadang-kadang tiap-tiap rakaat tu masbuk 4-4. Kadang-kadang tiap-tiap rakaat tu semua jadi muafiq. Dia boleh berlaku. Bukan kita boleh tentukan ni confirm kau dapat muafiq, boleh tentu lagi. Tak mesti lagi faham lagi ni banyak berlaku Jadi kalau masalah macam ni ajar ditanya, maksudnya kalau kita bangun rakaat kedua tu sekadar mana kita dapat baca Fatihah. Tapi kalau imam tu baca surah panjang, baca suratul A'la, confirm dapat Sabbih isma rabbikal a'la, kita elok baru nak bangun sebab kita lambat jadi kan. Maka dikatakan kita jadi makmum muafiq balik dengan sebab imam baca panjang. Tapi kalau imam baca pendek, kita tengah elok tengah bangun dah, Bismillahirrahmanirrahim, dia cepatlah tu imam. Inna a'tainahu, cepatlah dah. Kita Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, tak usah dah habis lah. Kita jadi makmum yang masbuk. Tak usah dah harap kata aku nak habis, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab imam cuma pendek pula. Masa kita berdiri sampai dengan imam habis baca tu pun masa pendek, tak cukup kita sempurnakan baca Fatihah. Faham ya? Okey, baik lagi. Kedua, suara muafiq sembahyang berjemaah bersama imamnya. Bila imamnya bertakbir untuk qiyam, sangkanya takbir itu untuk duduk tasyahud. Dia salah sangka. Bila imam bertakbir untuk qiyam, sangkanya, dia sangkalah, makmum disangka. Dia sangka kata takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Dia pun duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal tak yang makmum pula. Dia salah sangka. Kemudian dia mendengar pula imam bertakbir untuk rukuk. Disangkanya takbir itu untuk berdiri. Inilah lain banyak ni imam makmum tu ingat apa dah aku macam-macam ingat Allah Allah kan boleh berlaku. Disangkanya takbir itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Selepas itu barulah makmum tersebut disedar bahawa sebenarnya takbir itu untuk rukuk, bukan untuk berdiri. Lepas tu dia buat apa?
dalam masalah ini hukumnya juga khilaf juga, ada perselisihan juga antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar juga. Ada juga. Macam mana? Kata Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muafiq. Imam Ramli kata makmum muafiq. Imam Ramli ni senang je. Hukum dia mesti jadi makmum muafiq. Kena habiskan baca Fatihah. Dia kata satu. Lagi dia kata, dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Dimaafkanlah sebab jadi makmum muafiq. Manakala Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Masuk orang masbuk pula. Lepas tu, dan hukumnya tidak boleh lagi ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Dia tak boleh ketinggalan dengan imamnya. Bahkan ia membaca Al-Fatihah sekadar yang dapat. Baca kadar mana dapatnya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, bila imam rokok, kita terus rokok. Dan wajib ia mengikut imamnya rokok jika makmum itu sempat rokok dengan imamnya sekadar ada tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka dia mendapat rokaat itu. Macam mana? Kalau imam dah rokok, kita pun rokok sama dengan imam lah. Kalau kita dapat tetap bersama dengan imam pada ketika rokok tu dalam tamakninah lebih kurang 2 second dengan imam, maka dikatakan dapat rokaat. Tapi di sebaliknya, kita baru nak rokok, imam naik lidah dah, walaupun kita makmum masbuk, maka dikatakan kita tak dapat rokaat. Apabila di akhir sembahyang imam bagi salam, wajib kena tambah 1 rokaat lagi. Ini tak payah mana jarang berlaku. Tapi nak ambil mana 1, terpulang pada kita. Imam Ramli senang, jadi muafiq senang. Pahala pun lebih kita banyak sebab kita dapat baca Fatihah sampai habis. Nampak tu. Ketiga, seorang muafiq sedang berjemaah dengan imamnya, bersama-sama membaca tasyahud awal. Dia baca tasyahud awal sekali dengan imam. Apabila imam berdiri qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Dia baca panjang. Mungkin macam lambat. Manakala lepas tu makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rokok atau habis rokok. Kita baca tasyahud habis. Ni banyak lagu ni. Ni banyak lagu. Imam boleh baca cepat ke? Kita asyhadu an la ilaha illallah, kita baca tahiyat, Allahu akbar. Kita duk baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Contoh, imam nak pergi dah. Kita nak habis baca tasyahud kita. Kemudian apa jadi? Dia kata manakala makmum tu diri. Dalam masalah itu kata Syekh Ramli, Imam Ramli lagi, termasuk dalam bab orang muafiq juga. Tak apalah, Imam Ramli senang dapat pahala kita. Di mana ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun sebagaimana hukum di atas. Sama, Imam Ramli ni senang. Mindset kita senang. Kalau kita tu dah terlambat tu, masalah tadi ada khilaf tu, kita bangun, kita ikut Imam Ramli kalau nak pahala lebih. Kalau tu soal letih lah, tak cekak tu contoh ambillah Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar, kalau imam rokok, kita terus rokok, dan mesti kita kena dapatkan bersama dengan imam tamakninah. Tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat juga. Ini bagi untuk makmum yang masbuk. Kalau dia nak dirikan dia tu diri dia sebagai makmum yang masbuk. Baik. Kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muafiq. Dia tak masuk. Dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Macam biasalah. Kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja, dia kata. Imam dia kata, dia tinggal sengaja. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok, ini berbeza. Imam Ibn Hajar kali ni dia berbeza sikit. Dia tak setuju dah. Dia tak jadi makmum masbuk dah ni. Dia ambil hukum dua hukum. Dia ambil muafiq setengah hukum, dia ambil makmum masbuk setengah. Ni pelik sikit, ni payah sikit ni. Kalau kita nak selamat ikut Imam Ramli senang.
Ambil jadi makmum muafiq. Ni masbuk dia. Tengok apa Imam Ibn Hajar kata. Tengok ni payah sikit tengok. Dia kata imam tadi tu, makmum tadi tu sengaja dia tinggal baca Fatihah, dia kata. Sebab apa? Sebab tadi kan dia baca tasyahud tadi kan. Dia pergi habiskan baca tasyahud. Sedangkan tasyahud awal tu sunat ke wajib? Sunat. Kalau imam dah begitu, ikut imam. Tidak. Sengaja dia menghabiskan baca tasyahud awal juga. Yalah dia dapatkan pahala. Tapi kena tahu hukum lah. Imam Ramli kata tak apalah, awak jadi makmum muafiq. Imam Najah tak. Makmum muafiq pun tak boleh. Tak masbuk pun boleh tak? Masbuk pun tak boleh. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan baca Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud. Nampak? Turun kepada sujud. Bahawa dia mendapat rakaat itu. Jika dia sempat menghabiskan baca Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, hendaklah dia niat mubarakah. Ni payah sikit ni. Baik, tengok saya terang Jadi kita kata mengikut pendapat Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Kalau kita baca tasyahud sampai habis tadi, elok kita bangun tu imam tak rokok, ni nak rokok dah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Dia kata kita tak boleh ikut imam lagi. Dia kena habiskan baca Fatihah juga. Tapi tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun banyak. Nampak? Dia ambil hukum makmum muafiq setengah, ambil hukum masbuk setengah. Dia kata orang ni dia kena baca Fatihah juga. Tapi tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun banyak. Habis tu macam mana? Baik. Kalau imam dah rokok, dia baca Fatihah, kalau sempat dia habis baca Fatihah, kalau dia bersama dengan imam, dia dapat rokok dengan imam, itu dia dapat rakaat. Tapi confirm tak dapat kalau dia baca lambat kan? Okey. Apabila imam i'tidal, dia masih lagi baca Fatihah, baru habis. Ataupun kita kata sebelum imam rokok nak sujud tu, dia kata kalau imam makmum tadi tak habis dekat baca Fatihah, wajib dia kena niat mufaraqah. Ni payah sikit masalah ni. Dia kata jika dia sempat menghabiskan baca Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, hendaklah dia niat mufaraqah dan hendaklah meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan sembahyang. Jika menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyang dia menjadi batal. Ni payah ni. Maksudnya apa? Contoh kata gini, imam dah rokok, dia masih lagi baca Fatihah. Kalau dia dapat bersama dengan imam, dia dapat rakaat, betul tak? Imam i'tidal, baru habis baca Fatihah. Bila dah habis baca Fatihah, dia tak boleh ikut imam terus. Tak boleh. Dia kata kalau dia nak ikut imam tu, dia tak dapat rakaat. Kalau sebelum imam rokok, dia kena terus ikut imam. Dapat rakaat tak? Tak dapat rakaat tak? Sebab apa? Sebab dia habis Fatihah pada ketika imam sedang berdiri. Baik, katakan dia tak habis lagi baca Fatihah, imam nak rokok dah, tak habis baca lagi, wajib dia kena niat mufaraqah. Wajib. Kalau tak niat mufaraqah, boleh membatalkan sembahyang. Ini masalah. Payah masalah ni. Tapi kalau nak selamat, kita ikut siapa? Imam Ramli dah senang. Imam Ramli, imam kesayanganku. Dia dua kesayangan kita. Cuma Imam Ramli pendapat dia mudah sikit. Kita jadi makmum muafiq senang. Habiskan baca Fatihah terus. Tak apalah. Dengan sebab kita baca tasyahud awal tadi. Ya. Ismail tu nak praktikal dengan Ustaz nanti. Okey. Ustaz Ismail nak nampak praktikal Ya, okey, praktikal ni dia kalau ada 2 orang, ada seorang kan? Seorang saja. Tak apalah. Kalau 2 orang, kalau seorang ni nak bagi nampak imam dengan makmum. Nanti kejap depan tu nantilah. Sekejap Ya. Masalah masbuk nanti, masbuk aja masalah masbuk nanti Kalau ada seorang lagi tu boleh tak jap lagi lah. Kalau ada seorang lagi, tak apa, kita ambilkan ni. Ni khilaf ni tak apa, dia tak perlu praktikal. Yang praktikal nanti masbuk nanti. Sikit masbuk ni kita dah baca dah dulu lah. Lepas dah baca sikit kan? Belum lagi masbuk sikit lah. Masbuk sikit lah.
Definisi kan. Itu dah macam. Okey, baik. Begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jadi nak selamat kita ikut Imam Ramli lah senang. Tak payah sabuk kepala lah. Kalau Imam Hajar macam mana dia kena dapatkan, kalau dah bangun tu kena baca Fatihah juga. Kalau imam rokok, tak boleh rokok lagi, dia kena habiskan baca Fatihah juga. Tapi tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun Fajar, tak boleh. Bukan dimaafkan, tak dimaafkan, kena baca Fatihah juga. Habis tu kalau imam dah i'tidal, bila imam i'tidal, dia masih baca Fatihah macam mana, tak habis lagi. Sebelum imam rokok tu dia kena niat mubarakah. Kalau dia teruskan baca Fatihah lebih 2 rukun fi'li, maka membatalkan semayang makmum tadi, batal semayang dah. Tapi dia habis baca Fatihah sedang elok habis Fatihah, imam baru nak tunduk, nak sujud, maka dia terus ikut imam sujud. Tak batal semayang, tak batal, tapi dia tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat, sebab nak dapatkan rakaat mesti bersama dengan imam dalam rukuk. Itu jawapannya untuk Imam Ibn Hajar. Kalau sepening, ambil Imam Ramli selamat, jadi makmum yang muafiq, baca Fatihah sampai habis, senang, dapat pahala lebih. Begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Jika seorang muafiq sedang sembahyang jemaah dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam. Lupa kata aku ikut imam. Ini ada juga tadi Ayolah kenal lain tengah baca, aku ikut imam punya. Boleh berlaku ni. Tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam semasa dalam sujud, baru ia teringat. Dan bila dalam sujud tu baru dia teringat mengikut imam. Dengan tengah sujud tu dia aku ikut imam, dia kaya dia fikir apa, tak tahu lapar ke apa ke. Tengah sujud tu baru teringat. Tengok apa jadi. Lepas tu dia teringat imam sebelum ia sempat berdikam daripada sujud, didapati imamnya telah rokok atau hampir rokok. Elok nak bangunnya, dia teringat aku ikut imam, aku ikut imam ni. Elok ni pun bangun dah. Imam dah rokok dah, ataupun imam nak rokok dah, dia baru dapat Fatihah sikit. Kata Syekh Ramli, ia seperti hukum orang muafiq. Muafiq senanglah, di mana ia wajib membaca Fatihah, dimaklumlah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tetapi Imam Hajar tak setuju dah. Kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu seperti hukum orang masbuk. Kalau makmum itu macam tadi juga, kalau makmum itu dapat rokok bersama imam dengan memberi tamakninah, maka dia dapat rakaat itu. Jika dia tidak sempat rokok bersama imam, bukan rukun rokok, kita tu rukun rukun rokok, rokok betul. Jika dia tidak sempat rokok bersama imam, maka ia wajib menambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Macam ni sudahlah, bila tak dapat rakaat tu, bila dah imam i'tidal dah, dia wajib kena tambah 1 rakaat lagi. Terbaik. Ni masuk makmum masbuk dah. Sekejap kita tengok praktikal sikit lagi Baik. Ni yang terakhir ini pembicaraan terakhir. Sebagaimana dalam huraian lepas bahawa pembicaraan hukum orang masbuk. Jadi definisi kita dah baca dah dalam lepas Tengok dia kata, sebagaimana dalam huraian yang lepas, makmum muafiq dah habis nanti pukul 11 lebih boleh tanya saya soalan lagi simpan soalan dulu. Tengok. Sebagaimana dalam huraian yang lepas bahawa orang masbuk atau makmum itu ialah makmum yang tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam, berdiri imamnya sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Jadi kita baca Fatihah tu jangan cepat sangat, sederhana, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Umpamanya seorang makmum masuk bersemayang jemaah lewat, masuk lewat,
iaitu ketika imam membaca surah Al-Kafirun. Pendek juga tu. Membaca surah Al-Kafirun hampir tamat pada rakaat yang pertama. Makmum itu dinamakan orang masbuk kerana masa qiyam berdiri imamnya itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia membaca Al-Fatihah sehingga selesai. Ini boleh buat predikan. Boleh. Ustaz. Haji boleh. Haji boleh. Tak apa, hadap sini tak apa. Okey kan? Ada haji imam. Nanti saya bagi tahu ni mata haji ada. Haji duduk sebelah ni. Tak ada ni haji. Okey. Belakang sikit Okey. Jadi kita kata tengok Okey, dia kata bila dia masuk, makmum masuk dan pemafik juga okey. Umpamanya seorang makmum masuk sembahyang jemaah lewat. Okey, makmum ni datang lambat. Ketika imam baca surah Al-Kafirun hampir tamat. La a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Haji masuk nak ajak kat takbir ni. Tak haji. Agak takbir. Haji duduk dalam sembahyang dah, imam dalam sembahyang dah. Lepas tu dinamakan orang yang masbuk kerana masa qiyam berdiri imam itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia membaca Fatihah sehingga selesai. Akhir-akhir Allahu Akbar. Imam rukuk. Imam rukuk. Allahu Akbar. Okey, dia baru sampai. Dia baca Fatihah sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam dah rukuk. Awak baru rukuk. Haji rukuk. Dia dah rukuk ni sebab dia tak dapat menghabiskan baca Fatihah pada ketika imam diri tadi. Sebab imam baca kuliah Al-Kafirun. Jadi surah tu pendek, tak terlalu panjang. Okey, boleh apa? Tengok lagi. Lagi sikit lagi Tetapi sekiranya seorang makmum masuk berjemaah sembahyang Isyak, ni sembahyang Isyak. Ketika imamnya hendak memulakan bacaan surah Al-Duha selepas Al-Fatihah. Jadi dia makmum ni datang waktu imam nak baca Bismillahirrahmanirrahim wad-duha wal-laili idza saja. Makmum ni datang kat takbir. Allahu Akbar. Okey. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Lepas tu baca. Dia pun haji pun baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah, makmum dinamakan muafiq. Sebab apa nama muafiq? Kerana masa berdiri imamnya sempat ia membaca surah Al-Fatihah mengikut bacaan huruf orang ramai. Nampak? Wadduha kan panjang, betul tak? Haji ni pun datang waktu mula imam baca bismillah. Maka sempat tak dia nak baca Fatihah? Sempat. Confirm sempat. Bila sempat, maka dia katakan dia tu makmum yang muafiq, tak jadi makmum masbuk. Orang masbuk atau makmum yang masbuk hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Bila masbuk kan? Kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian saja oleh makmum itu semuanya ditanggung oleh imamnya. Kena ingat. Dia boleh duduk ni. Boleh duduk. Imam boleh duduk. Boleh duduk. Jangan sambung tak. Duduk. Duduk situ boleh. Tak apa lah. Tak ada jauh sangat. Jauh tak jalan. Di situ tak dekat. Okey. Tak apa. Okey. Tengok Jadi kena ingat, makmum masbuk ni, makmum bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Apa maksud ditanggung? Kalau dia tak baca tu pun tak apa, sudah memadai dengan imam baca, cukup, tak apa dah. Itu special dari imam makmum masbuk. Tapi janganlah jadi masbuk semua. Tahu-tahu masbuk, senang aku masbuk ni, tapi pahala tak sempurna lah. Muafiq kita nak sempurna kan. Rata-rata masbuk, tak apa, Fatihah tanggung imam tanggung. Memanglah imam tanggung, tapi rugilah kita nak dapat makmum yang muafiq. Takkan kita nak tambah rakaat, muka tambah rakaat je. Tu. Syarat-syarat masbuk seperti berikut. Ada syarat dia.
Pertama, hendaklah imamnya suci daripada hadas dan najis. Kenapa cakap gitu? Ya sebabnya, ni payah sikit ni. Azbuk ni payah sikit. Walaupun senang je imam tanggung semua, betul. Tapi bergantung di atas imam juga. Baik, ni masalahnya payah. Jadi kita kata gini. Imam tu mesti dia suci daripada hadas dan najis. Kerana apa? Apabila imam tu merakaat yang pertama, dia rokok. Kita pun dapat sempat bersama dengan imam tu rokok. Katakan kalau imam tu tak berhadas tahu tak? Ada ni keluar angin ke, kentut ke, kena cicak ke, apa najis lah. Pada ketika rokok tu, makmum pun rokok. Kalau makmum tu sempat tumakninah bersama dengan imam pada ketika rokok, dalam keadaan tu imam tak ada berhadas, maka dia sudah dapat rakaat. Di sebaliknya, kalau imam tu kita kata baru nak rokok, dia rokok, imam keluar angin, contoh dia keluar gas, contoh bila dia keluar tu, ataupun ada terkena najis, tak cicak ke jatuh ke, Allah jatuh atas kaki. Kalau kering tak apa, ni basah pula. Basah batal. Bila dah basah tu, makmum tadi baru rokok. Kemudian tu imam dia sana, dia pun terus pergi. Allah, aku ni dapat rakaat ke tak? Makmum yang masuk pada ketika dia dikatakan tak dapat rakaat. Dia panggil makmum masuk tu tak dapat rakaat. Rakaat dia tak ditanggung oleh imam. Ada pun masalah pertama tadi, dia datang dia sempat imam i'tidal batas sembahyang, maka rakaat tu dah dikira. Bila dah dikira, dia kena terus tambah 3 rakaat. Kalau dia datang pada awal tu imam dah batal, rakaat tu tak dikira dah, seolah rakaat tu dilarut, jadi tambah 4, seolah dia jadi 5. Faham tak? Rakaat tu tak dikira dah pada rokok tu. Bila tak dikira, dia kena sujud macam biasa. Lepas tu dia bangun bangun tu dia kira 1 rakaat. Ni payah sikit ni kalau makmum masbuk. Tapi payah pun kalau bergantung data imam lah. Kalau imam bagi tahu, tak apa. Kalau imam senyap kita sahah sebenarnya kita. Itu kata syarat pertama adalah imamnya suci daripada hadas dan najis. Yang kedua, hendaklah rakaat yang makmum masbuk itu mengikut imam tu bukan rakaat yang lebih, umpamanya rakaat kelima. Ni kena ingat ni. Contoh gini, kita bila datang tu tengok, katakan imam tu terlebih rakaat, 5 rakaat, kita baru datang. Kita akan kata dah elok, Allahu Akbar, tengok rupanya rakaat lebih. Maka rakaat makmum tu tak ditanggung oleh imam. Sebab apa? Sebab imam tu mengerjakan rakaat yang lebih. Rakaat lebih tak ada tanggung. Maka makmum yang datang tu, orang lebih tak perasan. Lepas habis sembahyang, siapa yang ikut makmum masbuk tadi tu, imam buat rakaat lebih tu. Ya ke? Allah, macam mana rakaat saya? Rakaat awal tu tak dikira. Seolah-olah kalau diikut 1 rakaat tu larut, kena buat tambah 4 rakaat lagi. Ataupun kita kata kita datang masbuk yang rakaat kedua, contoh kita datang rakaat kedua kan, tiba-tiba imam mengerjakan 5 rakaat. Sedar elok aku tambah cukup 4 rakaat, saya lagi tak nak tambah lah. Kalau dia fikir tu salah lah, tak boleh ikut. Kalau imam tu 4 rakaat lebih, kita tak boleh ikut, kena stay juga tahiyat akhir. Kena stay juga, tak boleh kata sedar elok lah aku ni, imam 4 rakaat lebih, aku pun tambah, dia pun ikut imam, saya lagi tak nak tambah lah. Tak, salah macam tu. Tak boleh gunakan, tak boleh logikkan. Kalau imam tu rakaat lebih, kita kena tunggu. Walaupun kita makmum masbuk pun tak apa, tunggu imam. Dan orang dah tegur imam dah, subhanallah, dia katakan dia masih mengerjakan juga, kita tak boleh sama dengan imam dia dah. Dia teruskan bacaan dia, kemudian dia rokok sujud tahiyat akhir, kemudian selepas imam bagi salam, makmum yang masbuk tadi kena tambah 1 rakaat. Sebab apa? Sebab dia datang pada rakaat yang kedua tadi. Jadi nak cerita apa? Kalau imam mengerjakan rakaat yang lebih, dia tak boleh tanggung bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk. Tu dia jawapan. Kalau imam tu rakaat yang lebih, dia tak boleh tanggung makmum yang masbuk tadi tu, Fatihah dia tak ditanggung. Ini syarat dia.
Yang ketiga, hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rokok dan mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Ini senanglah. Yang ketiga ni senang. Apa dia? Syarat dia, kita nak dapatkan rakaat bersama dengan imam mesti dalam keadaan rokok. Mesti dapat dalam rokok. Kalau tak dapat tamakninah bersama dengan imam pada ketika rokok, maka kita tak dapat rakaat. Tapi di sebaliknya, kalau kita sempat tamakninah bersama dengan imam pada ketika rokok, maka kita sudah dapat rakaat. Nampak ni tu. Baik. Contoh dan gambaran masbuk adalah seperti berikut. Ini senang contoh ni. Contoh pertama, setengah daripada makmum itu pada mulanya dia adalah orang munafik. Dia mula-mula orang munafik dia ni. Di dalam menunaikan peraturan-peraturan semayangnya, ia terlewat. Ini yang tanya tadi, ada tanya tadi tu. Rakaat pertama tadi. Ini. Mula-mula dia orang munafik. Sebelum dia ikut peraturan semayang, ia terlewat. Belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tiba imamnya telah rokok. Elok nak bangun je, imam dah rokok dah rakaat kedua. Atau pun hampir rokok, nak rokok dah. Hukum makmum itu ialah orang masbuk. Jadi masbuk. Dia takkan jadi munafik dah. Walaupun rakaat pertama tadi munafik, rakaat kedua boleh jadi masbuk. Sebab apa? Kita bangun lambat tadi, bila dah bangun tu imam dah nak rokok dah. Jadi masa tu singkat sangat, kita nak habis baca-baca tak mampu. Tak boleh nak habiskan. Bukan tak mampu, tak boleh, tak cukup masa. Bila tak cukup masa, kita jadi makmum yang masbuk. Hukum makmum itu ialah orang masbuk jika sempat qiyam dan terus rokok sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka ia mendapat rakaat itu dimaafkan, dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Itu dimaafkan. Contoh kedua, contoh pertama senang. Kita dah beritahu tadi dah. Didapati kebanyakan imam-imam semayang terlalu cepat membaca bacaan di dalam semayang. Nampak? Dia tegur lah ke imam. Kita imam ni kena ingatlah. Kita makmum, kalau kata aku imam muda mesti kena laju. Dia tak ada kira. Kena meraihkan berjemaah. Kita imam ni kena raih. Tak boleh tepat sangat, tak boleh lambat sangat, pertengahan. Sebab tu dia beringat kata, orang semayang ni kena beringat kata, ada di belakang sana itu makmum yang dhaif, makmum yang lemah. Kadang-kadang sakit lutut, kadang-kadang pergerakan lambat, kadang-kadang bacaannya lambat. Dia kena faham. Kadang-kadang makmum tu ada yang was-was, kadang-kadang makmum tu ada yang syak, macam-macam. Betul tak? Kita tak tahu, orang tiap-tiap orang tak sama. Jadi ni orang baca Al-Fatihah tu lancar, cepat sangat. Jadi makmum tu, imam tu kena pertengahan. Sebab tu dia kata, apabila makmum berdiri qiyam daripada sujudnya, bila makmum diri tu didapati imamnya sudah rukuk. Allah, ada tak imam cepat dah ni? Tempat saya ada, masjid saya. Masjid saya tu memang ada, memang cepat lah. Imam, dia ada 3 imam. Satu hak cepat, pandai juga imam saya untuk apa? Masjid saya. Hak cepat ada, pertengahan ada, hak lambat pun ada. Yang cepat tu memang dia pun muda pun. Tapi dia macam cepat tu macam mana? Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Cepat tu. Dia macam Allahu Akbar, pergerakan pun cepat, baca pun cepat. Allah tu ada juga. Tengok ni. Maka hukumnya wajib kata makmum itu rokok bersama-sama imamnya. Kalau kata tak sempat tu, wajib kena rokok bersama imam kerana ia seperti orang yang masbuk. Jadi orang masbuk dan ia mendapat rakaat itu. Itu begitulah hukumnya jika hal keadaan seperti ini berlaku setiap rakaat. Setiap rakaat tu imam tu cepat. Ada Baju cepat lagi, pergerakan cepat, kadang-kadang bukan cepat, dia ambil yang pendek pula. Ambil surah pendek, kadang surah pun tak baca, ambil Fatihah saja. Boleh jadi berlaku? Boleh berlaku. Kita bukan duduk, boleh berlaku. Tu imam je Fatihah saja. Doa iftitah tak baca, a'udzubillahi tak baca, surah pun tak baca, bismillah terus. Cepat pula. Tu tak meraihkan jamaah. Makruh bagi imam itu. Tengok dia kata, kalau jika hal keadaan seperti ini berlaku setiap rakaat sekalipun,
kalau makmum itu meneruskan baca Fatihahnya sehingga imam yang rokok dan bangkit daripada rokok, sedangkan ia masih menyempurnakan bacaan Fatihah, atau dia dapat rokok bersama dengan imam, dapat, tetapi belum sempat ada tamak-ninah, tak sempat tamak-ninah pula. Elok nak rokok tu dapat, tamak-ninah tak dapat 2 second. Imam yang telah bangkit daripada rokok, bila dah imam bangkit dari rokok, maka luputlah dari rakaat itu. Luput rakaat, tak dapat rakaat lah. Dan hendaklah ia melakukan apa yang dibuat oleh imamnya, dan selepas salat imamnya, makmum berkenaan dikehendaki tambah 1 rakaat lagi. Jenuh kita nak ikut imam. Tengok, mengikut apa yang disebut oleh Al-Alamah Shibra Al-Malisi, Imam Ash-Shubra Malisi nama dia. Nama dia Imam Ash-Shubra Al-Malisi. Dia Imam Ash-Shubra Al-Malisi ni dia orang buta. Tuhan bagi pada dia celik pandangan mata hati dia, dia dapat mengarang kitab. Dia kata dia hebat tak hebat dia ulama mazhab Syafi'i kita, Imam Shubra Al-Malisi nama dia. Dia satu hari apabila mak dia beranakkan dia pada hari kejadian, mak dia terdengar daripada satu hadis Nabi. Dia dengar, mak dia tu dengar ada orang mengajar hadis Nabi, barang siapa yang bercukur rambut anaknya 40 kali sebelum daripada balik, maka anak dia tu wajib jadi orang alim. Syarat dia 40 kali untuk anak laki-laki atau cucu lah. Ini semua bercucu dah kalau ada cucu laki tu, sunat bagi dia tu bercukur 40 kali sebelum daripada dia balik. Saya buat kat anak saya juga. Tak tahu cukup tak lagi, tapi kita bagi lebih kan lah. Sebab nanti dah besar ni susah sikit nak cukup. Budak-budak ni boleh cukup ni. Dah besar-besar dah 10 tahun dia tak mau dah. Kawan pun memang tak balik lagi. Tapi kalau dia okey tak masalah apa. Syaratnya sebelum 40 kali sebelum daripada balik. Nescaya dia tu wajib jadi alim. Sebab tu Imam Syamasi, ibu dia dengar tu, ibu dia ikut cukup 40 kali walaupun anak dia tu buta. Tapi Tuhan bagi celik hati dia, dia jadi seorang alim ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Dia boleh tulis pula, bukan orang biasa. Allah jadi alim cukup. Doa mak dia tu mustajab. Dia dengar ada orang mengajar pada ketika dia lahirkan anak dia, dengar siapa yang cukur anak tu 40 kali sebelum daripada balik ni kita kata 15 tahun antara 15 tu 40 kali cukup, insya-Allah anak dia tu jadi orang alim, bukan orang alim biasa lah. Tu ni seorang presiden ada kata apa, itu sejarah sikit. Mengikut apa yang disebut oleh Al-Alamah Imam Shibra Al-Malisi, bahawa sunat kepada orang masbuk. Shibron ke Shibra tu? Bukan Shibron nama dia Shibra. Imam Ash-Shubra Al-Malisi nama dia. Imam Ash-Shubra Al-Malisi, bukan Shibron. Shibra, Shubra, Ash-Shubra Malisi boleh, Ash-Shibra Al-Malisi pun boleh. Bukan Ron Ron tak ada. Bahawa sunat kepada orang masbuk, orang masbuk tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram. Ingat ni, orang masbuk disunatkan dia tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram, tetapi hendaklah ia membaca Al-Fatihah sahaja. Tengok, kalau kita datang masbuk kan, jangan baca benda sunat lah. A'udzu minasyaitonirrajim ke, doa iftitah pendek ke, tak usah baca. Itu yang paling selamat. Kalau lebih-lebih lagi solat sir kan. Tapi kalau orang tu baca surah panjang, kita baca dah sikit. Kita dengar imam tu baca surah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Dia baca cara gitu pula, pokok-pokok. Sempat kita baca yang pendek je lah. Contoh tak apa. Tengok, hendaklah ia membaca Al-Fatihah sahaja, kecuali, ada kecualinya, ia menjangka sempat membaca Al-Fatihah dan membaca zikir sunat itu, barulah boleh berbuat demikian itu. Macam mana? Kan tadi kita datang-datang pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat tu datang-datang,
Imam Allah, betul, imam dah habis Fatihah, amin. Kita berhenti dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Oh, baca surah Jadah confirm lah, panjang ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Boleh tak baca? Boleh tak sempat nak baca Fatihah lagi? Tak sempat juga, sebab dia baca panjang. Baca A'udzu Minasyaitonir Rajim pun boleh, tak ada masalah apa. Imam Syurah Malaysia kata, tengok pada imam tu baca surah apa. Kalau baca surah panjang, confirm kita sempat tak baca doa, baca zikir-zikir sunat tadi, sempat. Kita ambil lah pendek, doa kita pendek sampai sekadar wa asila. Allahu Akbar kabira wa hamdalah katsira subhanallah buqata wa asila. Itu doa kita pendek. Betul baca A'udzu Minasyaitonir Rajim, baca Fatihah. Confirm sempat je, walaupun imam baca baru baca surah sejadah. Nampak lagi tu baik. Contoh ketiga, seorang masbuk yang berjemaah dengan imam. Apabila rokok imamnya dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca Al-Fatihah. Ni tak sempat dah contoh. Di mana ia tidak membaca apa-apa pun kecuali Al-Fatihah. Jadi apabila rokok imamnya, imam dah rokok dah. Kita Allahu Akbar. Kalau rokok tak cepat dia betul tak? Dia kata hendaklah ia tinggalkan baca Fatihah dan wajib ia mengikut imam rokok. Kena ikut rokok jangan tunggu baca Fatihah. Tak baca Fatihah imam dah rokok ni. Tuan ni. Nak tunjuk ni. Ini penting. Kiai imam ni penting ni kena tunjuk. Okey. Imam rokok dulu. Allahu Akbar, imam rokok. Imam dah rokok, haji ni pun sampai. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dia tak boleh baca Fatihah. Okey, haji angkat tangan. Allahu Akbar. Okey, turun rokok. Dia macam ni okey. Cuba haji angkat. Allahu Akbar. Sana dia buat macam mana? Kalau imam dah rokok, haji buat macam mana? Dia tak boleh gitu tu. Dia kena, sebab kita takbir dia orang kena dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, baru kita rukuk. Jangan sampai-sampai kata takbir Allahu Akbar, tak sah tu. Sebab takbir atau ihram dia kena dalam keadaan berdiri. Baru sah. Kalau kita sambil-sambil berdiri sambil rukuk Allahu Akbar, itu tidak sah. Sebab apa? Sebab takbir atau ihram dia wajib kena dalam keadaan kita berdiri. Bukan dalam sambil-sambil kita rukuk, tak boleh. Allahu Akbar, satu baru rukuk. Tak ada macam ni pun tak boleh. Allahu Akbar, boleh. Tapi sunat dekat takbir lah. Allahu Akbar, boleh. Kalau jadi Allahu Akbar, itu tak sah. Itu macam takbir intiqadat, takbir ihram tak masuk lagi. Nampak ni boleh tak nampak? Tu cara itu mana haji buat macam tadi tu, nampak? Okey, boleh. Baik lagi tengok. Tu kena ingat masalah ni, sebab dia banyak orang keliru ni. Imam dah rokok, dia baca Fatihah lagi, tak boleh. Dia kena wajib terus ikut imam. Tapi terus ikut imam tu kita takbir dulu Allahu Akbar, baru kita rokok. Bukan sambil-sambil Allah kita rokok, itu tak sah. Dia tak panggil dalam keadaan berdiri. Ni banyak ni kadang-kadang orang buat gini baik dah kata. Kerana Al-Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca, sebahagian saat itu semuanya ditanggung oleh imam. Kalau kita baca sikit pun imam tanggung, kalau tak baca langsung pun imam tanggung. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lambat bacanya sekalipun, walaupun baca lambat, tidak wajib ke atas membaca lebih daripada kemampuan yang dia dapat. Tak wajib. Berlainan kepada makmum muafiq lain. Kalau makmum masbuk, kalau kita lambat, kita buat cara lambat tu, cara kita tu. Bila imam dah rukuk, kita dah rukuk sebab kita masbuk. Kalau muafiq, kalau makmum yang muafiq yang lambat bacanya, dia dikenaki menghabiskan bacaan Fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya sebagaimana dalam penerangan yang lepas.
Tu kena ingat Kalau makmum yang muafiq yang lambat pun kena baca habis sampai Fatihah juga. Okey, terima kasih. Baik. Tu. Contoh keempat. Nak habis dah ni. Ingat tu tak masuk dah. Jika seorang makmum yang masbuk rokok terkemudian daripada imam, dia lambat sikit dari imam, sebab ia membaca Al-Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rokok. Ni makmum yang masbuk tadi dia rokok, tapi rokok tu bila? Terkemudian ini selepas daripada imam tadi, sebab ia membaca Al-Fatihah. Bila tu? Hingga bangkit imamnya daripada rokok. Bila imam dah bangkit, maka luputlah rakaat itu. Tak dapatlah siapa suruh habis Al-Fatihah. Imam dah bangun dah. Dan wajib ke atasnya tambah satu rakaat lah lagi selepas salam imam. Ini banyak berlaku tempat kita ni. Dia dah masuk. Imam angkat tangan, imam dah rokok, dia pergi baca Fatihah sampai habis. Elok nak rokoknya, imam dah i'tidal. Apa yang berlaku? Apabila imam bagi salam, dia pun bagi salam dengan imam. Ini banyak berlaku ni. Sebenarnya dia tak ada bagi salam dengan imam. Alasan dia apa? Saya bagi salam dengan imam sebab saya dah habiskan baca Fatihah. Itu bagi makmum yang muafiq. Sedangkan kita makmum masbuk. Makmum masbuk tak boleh dah. Kalau awak tak dapat rakaat bersama dengan imam pada ketika rokok, maka awak tak dapat rakaat. Tak boleh buat macam makmum muafiq. Ni banyak ada seorang haji tempat lain dia bergaduh lah. Kadang-kadang buat dia macam tak puas hati. Bukan kalau imam tanggung macam Fatihah kita. Bukan semua. Kalau muafiq tak kena habiskan macam Fatihah. Ni banyak orang salah ni, banyak ni. Contoh keempat kena ingat ni. Contoh kelima, seorang makmum masbuk bersemayang jemaah sibuk dengan membaca zikir yang sunat. Ni dah masbuk. Duk baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tu doa iftitah tu lah. Tiba-tiba imamnya rokok, sedangkan dia belum membaca surah Fatihah, tak baca lagi Fatihah. Makmum itu wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah juga sampai habis ke? Tak, sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu. Dia kena kira ni. Ni contoh ini. Kita kata Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Allahu Akbar. Terima rukuk lah. Kita masbuk ni. Kita nak rukuk tak boleh. Sebab kita tak baca Fatihah lagi ganti ni. Dia kata wajib kena gantikan baca Fatihah kita kadar mana kita baca doa iftitah tadi. Sampai kadar wasilah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Ada 8 saat je lah. Maka 8 saat tu kita kena gantikan dengan baca Fatihah bukan sampai habis. Kadar mana kita dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lepas tu baru kita rukuk. Ni nampak ni banyak ni. Duk sibuk baca benda sunat. Dan tahu makmum masbuk baca Fatihah terus. Dia baca sunat juga. Dan tahu imam tu baca surah pendek. Kalau baca surah panjang tadi tak apa kan? Kita tahu dah. Dia kata apa? Dibaca dalam zikran dan ia dikatakan menggunakan ijtihad pada zonnya. Dalam hal ini apa ijtihad zon? Iaitu dia buat pilihan dia sangkaan berat. Berat sangkaan dia berapa saat? Agak-agak. Katakan lebih kurang 8 saat dia baca doa iftitah tadi. Maka 8 saat lah dia kena gantikan baca apa? Kadang mana dapat lah. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim ke Malik Yaumiddin, kadang tu dia. Jangan baca sampai habis. Sebab kita makmum yang masbuk. Tapi kena ingat, kalau kita dapat rokok bersama imam, kita dapat rakaat. Tapi di sebaliknya, elok kita ganti tadi tu, baru nak rokok, imam dah i'tidal. Dapat rakaat atau tidak? Tak dapat rakaat. Dan sayang. Dan rugilah kita. Bila imam bagi salam, kena tambah satu rakaat lagi. Itu kena ingat tu kaedah tu. Contoh yang terakhir, contoh ke-6, jika seorang makmum yang masuk itu diam tanpa membaca Fatihah. Tak baca Fatihah. Selepas satu terah, sehingga imam yang rokok. Boleh ni dia fikir, Allah melapor tak makan ni. Contoh dia tahu kan. Fikir masalah Allah.
Anak aku nak beranak ni. Contoh anak aku kata, aku kena cucu lepas ni. Contoh. Dia tinggal contoh mana tahu kan. Tengah-tengah mayang tu datang pula benda tu. Dia kata apa? Wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar masa yang ia diam itu. Kadang mana kita diam? Agak-agak 10 second. Wajib ke baca Al-Fatihah. Tak rokok boleh tak? Tak boleh rokok. Siapa tu termenung tadi? Terdiam. Nak masak apa lah lepas tu ni. Dia termenung sekejap. Kadang termenung. Nak masak apa lah. Makanan lelaki aku ni, anak aku semua ni. Cucu nak datang mamai ni. Allah Allah. Oh, imam kok. Apa nama tadi? Nanti. Dia kena tahu. Kena baca-baca. Kadang mana tadi tu? Bukan boleh langkah. Kata tak apa ikut. Imam tangguh dah. Tak boleh. Ada. Dan yang dikenali menggunakan ijtihad pada zuannya. Ijtihad ni pilihan pada sangkaannya. Agak-agaklah berapa saat. Apabila makmum yang masuk itu selesai membaca Al-Fatihah kerana menggantikan zikir sunat tadi, atau diamnya dalamnya, dalam contoh kelima dan keenam di atas, kemudian wajib ia rokok. Apa dia rokok? Rokok tu tengok pula. Jika ia dapat rokok dengan imam sekadar tamakninah dengan yakin sebelum imamnya bangkit dari rokok, maka dia dapat rokaat. Kalau dapat rokaat okey lah. Habis itu saya nak rokok, dia dah imam tak dapat lah. Jika imamnya telah bangkit daripada rokok sedangkan ia baru selesai membaca Fatihah, bukan baru selesai baca Fatihah sebab habis, kadang yang diganti lagi lah, baru dia dapat membaca Fatihah atau yang sempat rokok dengan imamnya tetapi tidak ada tamakninah. Jawabnya, maka luputlah rakaat itu dan dia dikenaki tambah satu rakaat lagi selepas salat imam yang kena ganti. Jangan buat mudah-mudah. Kalau kita syak pun tak apa, kita ganti satu rakaat. Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rokok, anggaplah, dan makmum yang masih lagi belum sempurna baca Fatihahnya. Ni macam mana ni? Dia dah kepala nak rokok, nak turun dah. Duk berhenti lagi baca Fatihah tadi. Lama juga kan ganti Ustaz. Tadi duk khayal lama sangat Ustaz. Bangkuk dah. Duk tengok macam-macam nak masak apa pula. Betul ke apa jadi? Jika imam yang sudah mengangkat kepala daripada rokok dan makmum yang masih lagi belum sempurna lagi, imam dah angkat lagi dah. Angkat kepala, tidak dah. Dia kata apa? Dia kata masih lagi belum sempurna baca Fatihah. Baca Fatihah lagi. Dia masuk kan? Kata dia wajib ke atasnya niat mufarakah sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawi. Diterangkan oleh Imam Ash-Shubrani, Imam Ash-Sharbini, bukan Syaribani kitab tu Syaribani bukan, nama dia Imam Syekh Khatib Ash-Sharbini nama dia. Nama dia Imam Syekh Khatib Ash-Sharbini, bukan Syarabini. Syarbini, betul kan? Dalam kitab Mughni, iaitu Mughnil Muhtaj, dan diterangkan oleh Syekh Ramli, dalam kitab Nihayah, mengikut pendapat Syekh Al-Islam. Syekhul Islam ni siapa? Syekhul Islam ni nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam ni nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari, guru kepada Imam Ramli dan juga guru kepada Imam Ibn Hajar dan guru kepada Imam Syekh Khatib Syarbini. Ini guru dia. Ini guru dia. Dia kata apa? Bahawa makmum yang masih belum sempurna baca Fatihahnya sedangkan imamnya sudah mengangkat kepala dengan rokok, dia kata apa? Tidak wajib ke atasnya niat mufarakah. Tak wajib. Dia kata tak wajib. Habis itu bahkan diberi pilihan antara mufarakah ataupun tinggalkan rokok dan terus sujud bersama imam. Inilah muktamad. Yang selamat dia apa? Dia kata boleh pilihan. Jadi katakan kita tadi ganti kan Fatihah kan, Allahu Akbar, duk khayal lama juga, kita masuk Allahu Akbar imam rokok dah, itu dah nanti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Sami'allahu liman hamidah. Itu tak habis ganti lagi. Dia kata ada dua pilihan. Pilihan pertama,
dia panggil talian hayat ni memang salah orang tahu dah yang muqarrabah. Tak mahu ambil tu lah. Masih muqarrabah dah. Tidak, tu talian hayat terakhir tu. Dan tak tahu apa muqarrabah. Pilihan yang kedua, tinggalkan bacaan, kita terus sujud bersama imam. Dapat rakaat ke tidak? Tak dapat rakaat pun tak dapat. Sebab apa dia tak dapat rakaat bersama dengan imam? Maka dia terus tinggalkan rakaat, tak payah rakaat dah. Tak payah tidak. Bila imam nak sujud dah, dia imam bangkit, dia tengah baca-baca, terus ikut imam, terus sujud. Tak usah dah ikut. Tak usah dah apa? Jangan kita baca-baca dah. Ataupun yang mufaraqah pun boleh. Ada dua pilihan. Maka pilihan selamat kita ikut imam lah. Maka rakaat kita dapat dah? Tak dapat. Apabila imam bagi salam pada rakaat pada salam yang terakhir, wajib kena tambah satu rakaat lagi. Habis itu, lepas tu dia kata, wajib kata dia nak mufaraqah, bahkan dari pilihan antara mufaraqah atau tinggalkan rakaat dan terus sujud bersama imam. Habis itu. Ini masuk Jumaat ni lain dah. Di situ. Jadi boleh kita buka soalan. Habis dah masuk kita, alhamdulillah. Sudah okey. Orang pertama nak tanya soalan. Okey. Namanya seorang jadi kuat alhamdulillah. Jelas. Kita dua. Tak boleh tak? Tidak buka. Tak ada rosak begitu. Itu habis lah. Okey, Ustaz, katakanlah seorang kawan saya yang masuk, saya nampaklah dia dah masuk rokan. Ya. Okey. Jadi masa tu kita tak tahulah imam berapa rakaat. Ya, betul tak tahu. Dia masuk. Lepas tu saya pula masuk. Saya pula masuk. Lepas saya masuk tu, belum sempat habis pun imam dah beri salam. Jadi saya, boleh tak saya berniat untuk jadikan masuk pertama tu sebagai imam? Ajar masuk tadi tu imam dah beri salam belum? Belum. Kalau kita dah masuk sekali, saya pernah tanya soalan ni kat guru sesi. Boleh tak? Kalau kita ke belakang kan kita niatkan dia jadi imam, itu boleh makruh. Tak dapat pahala jemaah. Bukan haram, makruh. Boleh tu boleh, tapi dalam masyarakat pendapat Ma'in kata makruh kita ikut. Kita jadikan dia sebagai imam kan? Itu boleh makruh. Sebenarnya ada empat yang ada. Tapi makruh. Tak dapat pahala. Rugi saja. Pahala ni maka makruh ni tak meluputkan fadilat berjemaah. Tapi soh-soh. Saya tahu begini. Ajar datang. Jadi ajar datang, ajar sempat tak nak takbir sebelum imam di sana. Sempat kita kena ikut pada imam punya. Kita nak jadikan dia sebagai imam yang sekali dengan kita jemaah tu tak boleh lah. Okey. Kena ikut imam lah. Imam tahu tu tak kira. Tu boleh lah. Maksudnya ajar belum lagi, maksudnya belum sempat angkat takbir, imam tamu tu dah bagi tanda. Lepas tu ajar datang nak berimamkan orang masuk boleh tak? Itu boleh. Belum macam mana? Kalau berimam Nabi kita nak ikut imam ni tak boleh, tak sah. Kita nak jadikan dia sebagai imam tak sah. Tengah langsung main imam, katakan ada makmum ini, kita nak berimam saja. Itu tak sah sebab tengah berlangsung. Jadi imam tu tak sah tu, ikutan tu tak sah. Bukan kata makruh, itu tak sah. Yang makruh tu masalah kita dah sama-sama makmum. Ikut imam satu imam. Lepas tu kita belakang sikit kita nak jadikan imam. Itu makruh. Ada pun masalah ni, kita kata imam tak ambil lagi.
Kena kita datang, kita nak beri kawan kita ni mengikut imam tu, betul kita nak ikut ikut kawan kita, itu tak sah. Main kita tak sah, main imam ikutan tu tidak sah. Nampak ni dah kan? Baik kan? Faham kan? Ya, ada. Kan ada ubat tu, kan dia tak tahu. Dia ingat imam tu dah nak api dah. Tak lagi ikut dia sebagai imam. Allah Akbar. Kawan ni pun tak tahu pun. Dia ingat kawan belakang ni ikut imam lama. Dia ikut dia. Kita ikut dia, kita tak sah. Dia tak boleh sah imam. Ikutan kita tak sah sebab kita imam tengah tak bagi salah ni, kita jadikan kawan kita sebagai imam. Tak sah. Sebab kawan kita ni sedang ikut dia. Nampak kan? Tu ada banyak lagu dia. Ada kan? Baik. Ada soalan lain ke? Ya. Okey, nanti ambil sekian. Okey. Kalau kita ni kena ingat banyak makanan halal. Kita tengok imam dah takbir yang kedua, kita masuk takbir pertama dah lah. Allah masih kita buat apa? Kita pergi press cepat, tekan butang cepat. Allah cepat. Dia lah masuk tu, kita masuk dah lah. Macam rakaat tu. Kalau imam dah takbir kedua, kita takbir pertama. Imam takbir ketiga, kita takbir dua. Imam takbir tiga, imam takbir keempat, kita takbir tiga. Imam yang salam, kita takbir Allah Akbar. Takbir tu lah, bukan kita speak ikut imam. Kalau speak imam, macam kita sebenarnya rakaat macam budak-budak tu. Kalau budak-budak, budak-budak. Dia imam dah dekat ketiga, dia cepat. Cucu dia kejar kan. Macam tu lah kita ibaratnya. Cuma kita orang tua, ikut dia cerita. Itu mak, dia panggil masuk dalam solat jenazah. Solat jenazah macam juga semayang kita, tapi kita punya takbir tak boleh ikut imam cepat. Kalau imam takbir kedua, kita tak boleh takbir Allah Akbar. Kita ikut je. Kita baca. Lepas imam habis baca, dah bagi salam, kita tambah takbir yang lain pula. Sebab kita tak sempat tadi. Itu bagi mas, betul. Faham je kan? Ini ada dia. Bacaan ni kalau imam tu macam kita masuk dalam mana? Imam tu macam apa? Selawat. Selawat contoh kan? Kita selawat nanti bila dah pertama tu kita baca Fatihah. Kata setengahnya kita baca Fatihah dulu. Anak pertama. Lepas tu selawat. Nanti bila tambah rakaat kita baca doa. Boleh. Tapi jangan ikut imam serik kata jangan. Cepat. Imam rakaat takbir 3 kita pun nak ikut kerja imam apa? Kita masuk dia lah. Dah masuk lambat macam mana? Kita imam bagi setam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata Allah Akbar. Takbir ketiga. Allah Akbar. Takbir keempat. Baik apa ya? Tak perlu, kita tak perlu salam imam. Imam bagi salam hafiz tu kita tak habis terus. Kembali wajib kena ikut imam betul ni, betul? Ini tak ada Susawi ni. Tak ada Susawi. Terus angkat tadi tambah rokaat, tambah takbir lah, tambah rokaat, tambah takbir. Ada soalan lain ke? Mula itu tak sunat. Okey, saya soalan bagi orang sunat. Saya soalan tak? Kita semayang berjemaah. Okey. Orang tu dah dekat sama, dah bawah. Kita bertunggu kan. Lepas tu baru ikut imam. Boleh tapi makruh. Dia kena ingat kaedah dalam semayang, apabila imam sedang apa yang imam buat, sunat kita terus ikut imam. Dalam solat jemaah, katakan imam dalam sujud, kita terus sujud kan? Walaupun kata Ustaz, saya tak dapat rakaat, ya betul. Tapi kita tak dapat fadilat berjemaah. Nak dapatkan pada jemaah apabila kelakuan imam tu duduk dalam mana. Walaupun dia berdesak, imam nak di dalam. Berapa-apa dia tak rakaat, ya betul. Tapi kita masih lagi boleh mendapatkan fadilat berjemaah. Daripada kita tunggu tu, sebab tu dalam semayang, la sukun fi solat, tidak ada diam dalam semayang. Apa kelakuan imam buat kita buat. Lambat pun tak apa.
Iman dan sujud kedua kan, kita kata kedua, sujud kedua, dapat pahala kita, dapat pahala jemaah. Kalau kita tunggu dah juga orang datang berbuat hari, ini kita buat masak apa ni? Okey, apa yang saya nak soalan lagi? Jadi Ustaz, ada yang tak buat demo yang 3 rukun panjang tu Ustaz. Begitu. Kalau semua begitu. Okey, rukun panjang yang pertama rokok. Ini rukun panjang pertama rokok. Sami Allah Mamidah. Ini dipanggil rukun pendek. Rukun pendek tak dibilang, dia tak panggil rukun panjang. Kenapa dia rukun pendek? Sebab rukun pendek tak boleh dibacakan bacaan yang panjang. Kalau i'tidal tak boleh dibacakan bacaan itu lebih daripada kadar bacaan Fatihah. Tak boleh lebih. Kita baca sunat tu boleh, tapi jangan baca lebih daripada kadar bacaan Fatihah. Okey, ni i'tidal tak kira. Yang sujud pertama ni, Allah Akbar, sujud pertama. Okey. Sujud pertama dipanggil rukun panjang yang kedua. Boleh kita memanjangkan bacaan sunat kita boleh. Tak ada salah apa. Sebab rukun panjang. Disebut rukun panjang boleh kita baca panjang dalam rokok ataupun dalam sujud pertama. Allahu Akbar. Okey, ni duduk dalam sujud. Duduk dalam sujud ni dipanggil rukun pendek. Maka rukun pendek dikatakan tak dibilangkan masuk rukun panjang. Duduk atau sujud, bacaan sunat itu jangan kita panjangkan lebih daripada kadar bacaan tahiyat yang wajib. Kena ingat tu, bacaan kita dalam ketika kita duduk atau sujud jangan lebih daripada kadar bacaan tahiyat yang wajib. Tahiyat wajib dengan Ustaz. Asal tahiyat wajib ni at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kadar yang wajib. Ada baca at-tahiyyatu mubarakatuh surah itu tak sunat. Hak wajib at-tahiyyatu lillah, salamun ke asal tu tak sunat tu. Nampak dah Baik, kemudian yang terakhir sujud kedua, Allahu Akbar. Ini adalah rukun panjang yang ketiga. Jadi boleh kita memanjangkan bacaan di dalam sujud kedua ni, tak apa, lama pun tak apa, asalkan bacaan zikir tu tak apa, boleh dibolehkan. Dia bagi rukun panjang ni, 3 rukun panjang ingat habis tu, okey, itu dia ni. Allahu Akbar. Okey. Habis dia apa? Kita turun rokok, kita lambat tu kita turun rokok tak boleh ikut imam. Walaupun imam sudah kedua, kita kena turun rokok dulu. Kena ikut aturan sembahyang. Sebab kita makmum yang muafiq, yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Faham ya kan? Ada nak ada soalan tak? Okey. Pokok. Tak. Kalau kita bangun tadi tu, masa kita bangun tu tak cukup nak baca Fatihah kadar masa pertengahan, maka kita jadi makmum yang besar. Kita ikut imam. Kadar mana kita dapat baca kadar tu? Ar-Rahmanir Rahim, imam Allah apa kita baru rukuk. Jangan kita baca sampai habis. Sebab kita pegang makmum yang muafiq. Nampak ya kan? Sebab ada nakkan soalan lain ke? Ya. Oh, makruh. Dia sunat
mengerjakan solat sunat tasbih pada waktu malam hari itu sunat dibacakan secara jahar. Apabila dibacakan semayang itu dibacakan waktu pagi, waktu petang, siang hari, sunat dibacakan secara sir. Kalau dia buat juga, hukumnya makruh. Ibaratnya macam kita semayang zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang tu, makruh. Tak suka sah semayang, tapi makruh. Bila sebut makruh apa? Meluputkan fadilat jamaah. Rugilah fadilat dia 27. Jemput kalau kita semayang tu orang perempuan yang imam sekali pun dia kena solat sir. Kalau laki-laki pun sir juga. Kalau kita jemput katakan ke imam tu Ustaz, saya jemput ke imam laki-laki Ustaz, tapi solat tabik siang hari solat sir. Suatu ulama bahas, kalau kita semayang qada zuhur pada waktu malam, ulama bahas kata semayang tu sunat kita jaharkan pada rakaat kedua. Sebab kita sebab semayang malam. Ulama bahas kita tu malam tu sunat zuhur. Solat zuhur tapi dikerjakan waktu malam sebab kita qada. Sunat kita jaharkan baca pada rakaat kedua. Ulama bahas tu waktu malam. Bukan kuat tangan, bukan subhanallah walhamdulillah, bukan itu. Allah tak sedikit sir itu menyetir lahan. Dia mic tak boleh, sebab dia kata dia tak boleh kuat. Dia sebab kuat mic, sebab dia kuat. Kalau boleh, kalau mic tu kalau dia tak ni tak takkan mic. Kalau dia mic pun tak mahu tak, tapi dia kena seluruh sangat. Ada tak apa? Dia sir tu tak apa. Kalau dia kuat tu makruh, orang makruh. Sah semayang, sah. Dia makruh solat sunat tasbih kecualian. Dalam i'tidal pun baca 12 kali. Baca 10 kali. Tu 10 kali pun kita pun tak lebih masa lainkan baca lambat kan. Subhanallah walhamdulillah. Tak baca berkekal untuk dia. Orang sini orang kaki. Orang makcik tu. Tak habis imamnya. Subhanallah walhamdulillah. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak semaju cuma lagi duduk. Kalau sangat tengok kita baca sekali faham yang lain. Ada faham Ada faham? Okey, ada nak tanya soalan lain? Tak ada lah. Tak ada soalan Alhamdulillah, saya faham lah. Alhamdulillah. Bolehlah mencadangkan masa apa lepas. Ada soalan yang ada soalan. Ini cerita akhirat kita InsyaAllah kita pada umur ini bila semua dan kalau lepas bahaya apa mungkin solat jamak atau apa ke, banyak lagi semayang ni kan. Macam semayang kita ni untuk makin masuk majmu'ah apa solat jamak lagi lah, macam-macam ni orang tanya kita buat lagi ya. Solat sunat masuk tak ada sana tu sunat semayang yang tak apa. Kalau kita datang tak tahu kan macam ni buat dua. Kalau kita dah datang lambat dua kan sunat juga. Sunat kita buat tu kalau kita lambat tu kita membaca Allah bawa takbir 5 kali, rakaat kedua, rakaat 7 kali. Kalau kita kelas masuk 2 rakaat dia kita buat. Cuma tak ada lah perubahan, tak ada kat satu iman. Kita ni kita buat semayang itu je lah. 7 takbir, rakaat pertama, 5 takbir, rakaat kedua. Lepas tu nak baca jahat boleh. Ini waktu pagi kan? Waktu pagi sebab dituntut bagi dia solat Jumaat. Nampak? Solat Jumaat dituntut kita baca. Baca jahar itu sunat. Solat zuhur tak sunat. Nampak ya? Baik. Tak ada soalan. Ada ni ada dulu. Pergi ada. Betul. Bukan sebab ini afdal sunat dengar. Perkataan terkeluar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, batang ayam. Batang mana dia? Makna tu tak dalam hati apa? Dalam hati tak apa?
Dalam tidur tak boleh. Batal semayang dia tak boleh, dia tak sebut. Itu lafaz yang adam. Tak boleh sebut. Ini bukan tadabbur. Dia terasa tadabbur dia dah bagi imam ajar. Segala-galanya untuk dia pun sebut juga. Ada dah semayang boleh sebut juga. Itu tak apa kalau tengok tak apa. Sebab kita baca ayat Quran tak apa. Tapi syarat kita dah habis baca ajar kita lah. Pada habis tu boleh kita baca tu tak apa. Jadi maka kalau kita tadabbur tu nak terjemah pula ayat yang tak boleh tu. Kalau kita dalam hati tak apa, ingat itu tak apa. Jangan kita sebut. Kalau sebut ayat Quran ni tak apa tadi. Kita baca tu. Ada dia nak kata tadi semua. Ni amat buruk sebenarnya. Okey, nanti bila kita nak bangun tu nanti kita nak rakaat kedua, kita nak buat jangan. Rakaat kedua tu seperti rakaat kedua juga. Rakaat kedua juga, sebab kita rakaat kedua bukan kita rakaat pertama yang rakaat pertama dah. Amal dia tujuh pula, kita dah lima juga sebab kita dah rakaat kedua kan. Jadi pertama tu yang imam angkat ni takbir dia tak kira lagi. Jadi kita bangun tu tak nak takbir dah kan. Sebab rakaat kedua kan. Jadi kita mulakan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai nak boleh buat kan. Lepas tu kita baca Fatihah, baca surah. Jadi kalau kita tak dapat 2 rakaat, kita tujuh ni. Enggak dia ni. Kerana kita buat 9. Lebih rakaat. Ya betul. Kita yang mazhab ni ada 2 pilihan. Pertama yang afdal, kita ambil afdal lah. Sunat kita tunggu pada ketika tahiyat akhir. Kita tunggu tahiyat akhir tu, kita tunggu imam. Yelah imam lebih tu tak apalah. Kita sunat tunggu. Sebab pukul makmum dah pukul subhanallah dia tak jalan juga, tak bersamaan juga. Ibarat dia gitulah kan. Kita tunggu itu dapat pahala buat. Ataupun pilihan kedua kita niat mufaraqah, itu tanda ayat yang terakhir. Itu saya buatlah kami yang apa kita belajar itu yang apa. Jangan ikut dia. Kalau ikut kita batal sembahyang. Kita dah tahu dah imam 4 kita buat juga, kita batal sembahyang. Imam tak batal sebab dia tak ingat. Kita lupa. Sebab dia faham. Ya. Ya, kalau dia buat sujud sunat wajib kita makmum ikut imam sujud sahwi, wajib kita ikut. Sekalipun dia kata imam yang lupa, saya tak lupa, betul. Tapi bila sebab kita dalam berjemaah, wajib kita ikuti imam, makmum tu wajib. Bagi imam kalau dia tak buat tak apa sebab sunat. Tadi sebutlah bagi orang semua ni kalau dia buat tu sunat. Tapi bagi makmum kalau imam buat kena buat, wajib kena buat. Sampai baik. Habis itu soalan tak ada apa nanti kali tanya baliklah. Nanti kita buat program lain pula. Solat-solat lain banyak lagi wallahu a'lam bishawab pada rakaat sunat. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Jadi memang amat penting untuk kita faham apa yang wajib, apa yang sunat dalam solat supaya kita dapat buat decision waktu kita solat tu sama dengan baca ke tak, dan faham definisi muwafiq dan masbuk. Terima kasih Ustaz. Saya pun sebelum ni memang kurang faham, tapi Alhamdulillah dengan penerangan Ustaz dan dengan contoh-contoh yang diberikan, kita dapat rasa apa yang Ustaz sampaikan itu. Jadi mungkin sebelum kita beri cenderamata hati, kita terima kasih juga kepada Ustaz Ismail, banyak menolong kita dalam setup ni dan juga menolak lagi dalam sesi praktikal tadi. Sebelum kita sesi memberi cenderamata hati, kita menyebut Ustaz untuk baca doa dulu, boleh tak? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا بكم تقبل يا كريم. Saya bersyukur Muslim Barimat Ustazah Mas'ad Islam untuk memberikan arahan kepada Ustaz. Alhamdulillah, kita lagi telah hadir Ustaz ilmu guru kepada kami dan kita bagi dengan kasih kafarah dan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila ini saya sudah sendiri. Terima kasih kepada semua dan jemput sekali lagi hadir pada minggu hadapan. Kita ada program khidmat terakhir kepada insan tersayang. Ada poster kat luar tu bersama Ustazah Fatimah Saleh. Kita akan ada sesi teori dan juga praktikal selepas itu. Jadi jemput datang pada hari Rabu minggu hadapan pada 26 hari bulan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.